7 kelebihan iPad Hard Hitter Pro yang kaki smash suka. Yang pertama, adanya teknologi CCT iaitu Carbon Copper Tube. Okay, Apex claim teknologi ini boleh menambahkan kestabilan dan mengurangkan getaran pada raket. Jadi, bila raket dah stabil, akan menghasilkan smash yang lebih powerful dan lebih terarah dan lebih padu. Yang kedua, raket ni head heavy. Sebelum saya pasang tali raket dan tambah overgrip, balance point yang saya dapat pada raket ni ialah 308mm. Dan lepas saya pasang tali, iaitu tali 100 JP Magnite 65 dan tambah satu lagi layer overgrip, balance point yang saya dapat ialah berada di 305mm. Masih lagi head heavy. Dan saya dapat rasakan momentum di setiap pukulan memang besar dengan balance point yang tinggi macam ni. Yang ketiga, swing yang laju. Okey, dengan frame yang cukup nipis dan tajam seperti pisau, maka saya dapat hasilkan swing yang lebih laju dan saya dapat hasilkan smash yang lebih laju dan padu sampai lawan pun tak sempat nak siap sedia untuk terima pukulan saya. Yang keempat, compact frame. Okey, compact frame memang terkenal dapat menghasilkan pukulan yang lebih kuat dan lebih padu. Ini kerana memang sweet spot dia kecil, tapi bila terkena sweet spot dia, kuasa pantulan daripada compact frame ni memang cukup besar berbanding dengan frame yang saiz biasa. Yang kelima, shaft yang medium stiff. Okey, shaft yang medium stiff memang terkenal dapat menghasilkan pantulan power yang cukup kuat dan terkawal. Kalau shaft yang stiff sangat, payah untuk kita hasilkan pantulan sebab perlukan tenaga yang besar untuk bengkokkan shaft tu. Manakala kalau shaft yang terlampau fleksibel, susah pula nak kontrol dan power yang dihasilkan pula akan terganggu dari segi timing pula. Jadi, medium stiff memang terkenal untuk menghasilkan power yang besar dan terkawal. Okay. Yang keenam, raket ni ringan tapi swing weight dia berat. Okay, masa saya dapat raket ni, saya timbang sebelum saya pasang tali dengan pasang tambah overgrip. Berat yang saya dapat pada raket ni ialah 85 gram. Okay, untuk raket 3U ya. Okay, kebiasaan raket 3U berat dia ialah 88 gram. So, untuk Apex Hard Hitter Pro 3U ni, saya dapat berat dia di 85 gram. Okay, cukup ringan. Rasa macam 4U saja. Tapi, setiap pukulan yang saya lakukan, saya dapat rasakan pukulan tu cukup berat macam raket 3U. Okay, itulah kecanggihan teknologi Apex yang untuk raket baru dia ni. Raket ringan tapi swing weight berat. Okey, yang ketujuh dan yang terakhir. Okey, raket ni harga dia sangat berpatutan. Okey, bagi saya kualiti raket ni dan performance dia boleh katakan sama dengan brand-brand besar yang lain. Harga dia sekitar 400 sahaja. Dapat sebatang raket, tali, grip dan juga beg tournament yang besar tu. Dia ada 2 kompartmen. Beg tu boleh masuk sehingga 8 batang raket. Cukup besar tu. Dan barang dia semua berkualiti tinggi. Jadi anda bayangkan, kalau brand besar, raket macam ni, mesti harga RM800 dan ke atas. Tapi untuk raket Apex ni, RM400 sahaja. Sekitar RM400. Jadi kalau anda nak smash yang powerful, dapatkan Hard Hitter Pro ni di link di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.